Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to channel RG channel. So today kita akan buat special video. What the fuck? Okay. Kita akan buat special video which is kita tak main football hari ni. Hari ni kita akan main Roblox Natural Disaster. Ini apa hal macam ni? Ini kuasa. Woi. Okay guys, so tadi kita terbang. Tak kenapa kita boleh terbang. Dia ada kuasa. Ada orang ni. Okay. So this is a special video. Mungkin aku akan sambung lagi main Roblox, tapi mungkin main dengan kawan-kawan aku. So guys, enjoy this video. Hello. Cepat. Tempat ni senang ni. Go. Sing lah. Sekejap. Okay, saya dah mute diorang semua sebab bising sangat kacau kita nak buat video nanti. So kita naik atas ni dulu lah untuk keselamatan. Kokok banjir ke apa kat tempat ni lah, tempat yang selamat. Sorry guys, lama tak buat video sebab busy sikit sekarang. Lagipun dah nak start sekolah. So saya busy sikit lah. Apa? Santai bang. Bang memang santai ya bang. Disaster apa? Nasib baik lah kita duduk kat atas ya. Memang jadi tsunami. Get to the higher ground. Tak tahu lah selamat ke tak. Patutnya aku nak beli tau yang belon hijau tu. Tapi mahal lah. Robot tak ada. Kalau ada siapa-siapa subscribers yang bersedekah kan, tolong sedekah lah Aku miskin je. Wow. Lepas lah ni. Lepas. Dah tak hancur lah benda ni. Bisa juga hancur benda lah kan. Dia kenapa dia joget macam tu? Tak boleh lah aku tengok. Pasal. Oh my god. Oh mati. Alah mati. Macam mana aku boleh mati? Nipunya game. Kalau kau pernah tengok kat YouTuber lain, ni mesin ni dia bertambah disaster. Dan kalau disaster sekarang satu kan, kalau tambah mesin tu tambah dia kena pakai robot. Tambah dia boleh matikan disaster dalam satu round. 2 orang selamat. Ni balloon 80 robux. So nantilah aku beli. Ada apple untuk tambah nyawa. Kita akan buat video panjang-panjang guys sebab susah lah nak edit. Saya lepak. Let's go. Sorry ya guys kalau korang dengar bunyi motor ke bunyi apa. Saya tak tahulah nak buat tempat mana lagi. Semua bising lah. Sekejap cuba cari jalan naik atas. Cicak ni pendek. Naik lah. Biarlah dia. Bukan ada apa-apa pun. Naik atas tu takut. Tornado susah nak turun. Jalan bawah ni. Ush. Lah dia orang ni ke yang main-main tu. Dia tarik-tarik, cabut-cabut. Aduh, benda lah. Ush. Deadly virus. Oh my god, insyaAllah. Jangan dekat dengan siapa je. Macam corona, macam covid.
Jauh je pada orang. Tu ada kat sana, nampak? Tu pembawa corona tu. Yang di atas sini sudah. Abang tu berjoget-joget lagi. Tak apa, kita joget juga. Oh yeah. Joget lu guys. Joget lu bang, joget lah bang. Sementara tak ada orang disaster senang. Joget lu. Kak jangan dekat kak. Akak jangan dekat. Akak nak join joget boleh. Nak datang sebar virus tak payah. Dia tak berminat. Betul lagi ni. Kenapa Oh, baru cakap lama. Dah habis. Okay, mantap. Asalnya siapa yang mati tu noob lah. Sebab disaster senang je pun. Tu pun kalah. Wek. So next. Launch land. Macam mana dia dah sampai situ? Aman Dia tu naik. Naik roket. Cepat. Naik roket. Cepat. Naik roket. Naik roket. Cepat. Sebelum tak ada seat. Cepat. Astaghfirullahaladzim. Ada orang jatuhkan launchpad. Apalah ada orang ni. Bukanlah. Yang roket ni akan bergerak tanpa ada orang dalam. Sebab ada orang jatuhkan. Tengok, dia cabut dah. Tengok perempuan ni. Diam. Jangan jatuh. Astagfirullahaladzim. Macam mana aku jatuh? Aku nak naik tu. Tak ingat disaster. Aku nak naik atas bangunan tu lah. Tengok roket tu dah tak apa-apa dah. Wah. Kenapa roket tu macam tu? Tak, ni patutnya gempa bumi tau. Bukan tornado. Apa yang berkumpul semua macam tu? Ya, jangan tolak aku lah. Dia kenal lah. Biar dia. Kenapa tu? Ada orang main hack ke dalam guys? Fly. Orang main hack ke guys? Ni apa ni? Astaghfirullahaladzim. Rasa ada orang main hack lah. Betul. Betul lah guys. Aku rasa ada orang main hack lah. Tengok habis semua datang. Tengok benda semua datang kat sini. Rasa aku cuba join server lain kot. Sebab server ni dah mengarut-mengarut ni. Sekejap guys. Kembali kita lagi. Astaghfirullahaladzim. Baru nak cakap kembali dah mati dah aku. Itulah guys. Aku rasa ada orang main hack lah guys yang main ni. Tak tahulah. Tengok. Nampak? Ada orang main hack tu. So aku rasa tak boleh sambung lah game ni guys. So sampai sini sajalah video kita hari ni. Kalau korang nak lagi kuat main Roblox, korang boleh aku nak tak banyak pun 5 like je. 5 like aku sambung lagi main Roblox. Astagfirullahaladzim. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Kembali kita